Ha ni muraqabah ni. Tak payah sebut dah. Tak ada zikir dah. Martabat muraqabah ini tidak perlu sebut. Ni atas kepada martabat zikir. Zikir ni martabat sebut. Kerana martabat sebut ini martabat ghaflah lagi, lalai. Ataupun martabat ghaib dia panggil. Tuhan masih belum wujud di hati. Panggil baru panggil. Ya Allah, ya Allah, dok panggil Allah, dok panggil la ilaha illallah. Tuhan tak ada lagi. Dok panggil baru. Seperti kita nak makan nasi kabu, tanya, bila nak pergi makan nasi kabu? Nanti betul-betul ni. Zuhur pula tanya, kau apa nak pergi ni makan nasi kabu? Pagi sebut dah nasi kabu, petang nasi kabu. Berapa dia sebut-sebut? Tak ada depan mata lagi. Bahasa perut pergi makan nasi kabu. Tanya nasi kabu tak? Nasi kabu dah dok makan dah, orang tak sebut dah. Dah tengok dah, sebut lagi. Kalau sebut pula jadi bodoh masa tu. Ketika hadir tak kecek dah, tak sebut nama kurang ajar. Orang tak sebut dah. Bila saya nak jumpa dengan dia contohnya Zaid lah. Bila kamu nak jumpa dengan Zaid? Dia jumpa dengan Zaid, duk panggil Zaid. Zaid kata kurang ajar. Apa duk kecek? Apa sebut lagi nama aku? Aku duk depan dah. Ni muraqabah. Apabila muraqabah, duk perhati semacam, ya tak perlu zikir dah, tak perlu sebut. Kerana memperhatikan itu melahirkan musyahadah. Syuhud ni lihat. Perhati menyebabkan lihat. Kalau tak perhati, tak perasa. Gini, kita tengok ini. Kena perhati sikit. Baru perasa ada baju warna oranye. Baru perasa. Kalau duduk gini, tak perasa. Nampak? Jadi tak perasa apa dia. Maka kena perhati baru nampak. Maka muraqabah ini zikir paling tinggi dia panggil. Kalau dalam tariqah Ahmadiyah ada satu zikir dipanggil muraqabah ahdiyatiz zat. Memerhatikan ketunggalan zat Tuhan. Tak ada lafaz. Hanya duduk senyap saja, boleh-boleh naik kereta, boleh-boleh makan nasi, boleh-boleh buah kedai kopi, tapi duk perhati kan. Tak saya nak tengok benda tu. Ya perhati ini bukan dengan mata saja. Duduk dalam bilik gelap pun boleh perhati. Itu panggil muraqabah. Supaya melahirkan tauhid. Zikir martabat muraqabah ini nak melahirkan tauhid. Apa tauhid ni? 3 martabat. Tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid zat, ataupun tauhid asma atau tauhid zat. Pertama muraqabah semua perbuatan. Tengok perbuatan. Orang duk nulis, orang duk baca, orang duk ngaji, orang duk makan, orang duk minum, orang duk buah, orang duk gapo. Perhati semua tu aja buat. Perhati juga. Perhati siapa kita nampak betul-betul. Ya jelas. Tuhan. Muraqabah. Pada masa tu apabila wahdatul af'al setunggal tauhid dalam perbuatan, kita tak akan kata dah orang. Mulipat aku, kita tak bunyi kata. Mulipat aku tak bunyi. Allah mu janji dengan aku lewat, tak nampak dah. Benda ni tak kena, tak nampak dah. Dia nampak dah. Orang ni jadi koci dalam mulut dia. Ni wahdatu. Martabat pertama dalam kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Ulama kata kalau nak mari zikir tauhid, nak tukar kepada zikir tauhid, tiada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Ulai dalam hati kita biar kejam nampak. Biar nampak duduk depan belakang, duduk kanan, duduk kipas, duduk gerak, duduk biar nampak perbuatan dulu. Biar nampak jelas. Tu. La ilaha illallah, tiada perbuatan. Untuk orang zikir tauhid ni lah. Orang kata main mana pula makna lagu tu. Demo jangan kecek. Bukan bidak demo nanti dah.